Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita masih lagi meneruskan perkongsian info-info sikit berkenaan pokok kelapa SGG. Jadi pokok kelapa SGG ini adalah merupakan pokok kelapa rendah ataupun kita panggil dwarf, DWARF, dwarf dwarf ni adalah kategori pokok rendah lah. Kemudian pokok kelapa SGG adalah cepat berbuah seawal 3 tahun dan mempunyai hasil yang tinggi, semakin popular di pasaran Malaysia hari ini. Dan dia lambat tinggi kerana jarak antara pelepah dia adalah 8 inci, sekitar 8 inci saja, berbanding pokok kelapa lain yang ada di pasaran, jarak pelepah antara 10 hingga 12 inci dia cepat tinggi. Tapi tidak pada kelapa SGG, dia lambat tinggi. Dan satu lagi, dia merupakan pendebungaan sendiri, self pollinating. Jadi kita tak perlu nak hybridkan dia, nak ambil daripada pokok-pokok kelapa yang lain untuk kita pollinatekan dia, tak perlu. Dan yang penting juga lagi, siapa nak benih kelapa ni, benih kelapa SGG, kami ada ya. Boleh hubungi kami 0133984021, 0133984021. Jom kita tanam kelapa SGG. Terima kasih, selamat mencuba. Assalamualaikum.